Kebun kamu laju. Yang sana kau baju umpunya untuk beli. Murat, bakal kebun murat. Pui puasa le kebunnya. Hai baju umpun. Tapi tahu benar hanai beda. Dalam kerupung. Sang puasa sahnya. Mari hai baju dapur. Oma, bereta tu poknya anak dulu. Han hanjan boleh kacap cium ni. Nabi ni mana sang orang. Boceh hoi le, mantai dah bek kebuai pu hana. Duduk lagi yang hari. Alah, mak aku turun juga deh. Umpun utai baju. Kebun kau ada mina di lebar. Yang gajak bak mak dia. Oh, gajak ni mak. Kau menang jauh lang ke? Kena tolong. Yang mana je? Oleh padu. Ni apa yang kau kerja dia? Ramadan katalah bulan yang mulia, derajat kata tak menyandi. Ya! Mana kamu cakap anak mama? Kipan je tirai ha. Kau berada kejap mama. Kejap kena ke bah? Inan mak, aku peduk Inan. Mereka kejap kutu lagi kan man? Sangat air terkebur. Kata kak air bocah hati kebur. Tak kak air terkebur, kah kebur. Beben lagi bebe kebur. Hai dek. Kah katik kebur. Dia hendak dia layah nama hojak kebur. Alah, Peh. Kebu. Hai, tak ada fikir kebu. Lagi ni bukan lerong tak yang. Betul berat teman kebu. Dan tanya kebu. Bebek lagi bebek kebu. Mana tahu nak yak dulu pihana kak. Enggak ada kebur-kebur hendak kebur kau boleh kah? Mak, mana baik lain dua je. Lah pulang ni pegah. Putra. Hai, Mak. Yang dulu rayanya makan. Yang jauh buat udaya ke dia. Hai, le jauh buat dina. Lawak jom. Habis pray. Kibal lah nak mama ajak udayah mentau but ke. Tak terayuk lah mama ajak. Ni jina kau ajak. Menyan kalau muka. Yan pu, Mak. Hai eskondel ke kolam dakar. Pandai kita ajak ujak but ke dia ju. Hai, Mak. Yang gampang. Mesti pelik sunat. Urangnya kita sunat. Gimana nak sunat matang ubur yang kangkau ni kak? Jut. Urangnya tak sunat, Mak. Singa kau boleh. Putra kau pegah lagi kah bocah? Kau fikirkah lagi tegasi kaming. Hancan tegasi jik-jik peluang. Kangkau kau pegah kah? Patah kata pu lagi kan bakso teman. Hai, Mak. Rana. Pokoknya sabi lam lo. Lambat lodi. Dina makan jamu canggih. Kan jamu laga naik tu. Sunat dengan buluh. Boleh terus tertuh lo. Jadi jina bocah pat teman yang kahaya tak urus sunatnya. Ada paling haya kan si bulan cik baru cik dah bedah pada pulih. Mak, Dina makan. Kai tu beli sunat modern. Lihat tak sunat langsung di Chen. Betul Tuhan yang sunat langsung pelami. So pegah ni pat ka dengar ka kadang-kadang ka sandrong ke nyan. Masa urang tuha balik sunat langsung je pelami. Akan kenapa ka? Hai, Mak, ngelong. Pegah anak kacah. Anak bayi baru hidup kan sunat. Ya mana? Dia sunat ke mana-mana je. Ada bayi. Tapi sang bocah kan, hang ku patih mama. Masa ana banyak mirah kajik sunat. Yang kadang cerita isu awak kah kan. Han mama patih ju sebab kan nak matanya mentang BBO. Gimana cara mai kah? Alah, Nengah. Hanya. Ya, hai. Ada bayi sunat. Okey, Mak Ron dengan sensoi ke? Jina, Mak. Kacang di jamu modern. Jangankan bololo orang. Bololo di kau je kau. Rumah gawat tak ke bocah. Nyan bocah kan, bit haya ni. Boboh tikuh je ko. Mereka pada kak le. Alah, Nona Mak. Kau berat ketinggalan. Nijak juga Mak hai aku deh. Baik rumah nak Nengi ngampak oh. Tu mak apa yang aku ni? Kau kepala bicit. Nyo yang ubut nyo kala sunat tu. Kah? Yang bayi tu. Kah? Tinggal mana wah? Ha? Kah? Oh. Nyo kan mama patih dek. Kah? Jadi bocah kan, kelebihan sunat watai ubut bayi lagi kan putra teman. Kelebihan ji makan mengurangi resiko sakit, infeksi seluruh gemis. Kemih hai nak hai bek kemis. Kumis-kumis inan. Kemih bro. Jadi bocah kan, pat teman tempat yo nak
menyetor kan je mamak bakah juga deh. Abang kan kalau laki sunat kan. Ai mak jumpa ji bapak pun nak lagu. Dah Pak Pun. Pak pun pasal full kamal. Rumah dipanggil. Kau tak rumah weh. Atau makan ji tayu jauh rumah. Telefon tu. Berarti je dah telefon rumah na. Oh mangat berarti kan. Man bocekan kau je kiban mahai kadang tu. Mahai tak tanggup cik. Masalah. Kau nak mak gampang ah. Dengan ni telefon nanti. Majak cik mana nanti dah telefon maka watai dah gerak ah. Nya nak mak belasan ji. Nak baca abang nak baca. Baca je mak. Oh nyo, segera daftarkan putra kesayangan anda di layanan Hasanah Full Care. Kan full kare mahal. Full kare. Full cara. Oh, pokoknya jumpa oh. Layanan Hasanah Full Care kadang ah. Sunat modern dan tercanggih. Enggak pakai gunting. Nya nak mak kau nya. Enggak pakai jahit. Enggak pakai Nya perban. dalam. Paling nyaman, paling okey, paling keren. InsyaAllah selesai. Sunat bisa beraktivitas seperti biasa. Oma, bocah tak beratnya modern bocah. Ha? Kau nya mak lagi dalam begah. Di sunat langsung di belah ni. Ni cik punya lagi bocah. Nyo suruh aku telefon je Pak Pun. You tu nak draw kaju telefon ah. Yo ni mak dah pilih nak sejuk lah. Bet nak apa lagi? Ni kau bukan meng. Yang tak pastilah tak perlu take on BO mahan pandai nagut. Ai mak boyak tu kau jun. Tu. Oleh dia kau bulu. Oh ya, Dia kan batik mak kan? Kalau nak baca, pati. Tapi jamu bocah kan? Pura je, waktu sunat nak kan? Ngegagajo hukum dengan baci gedak na ya ke? hang batik dengan baci, dengan gajah. Kau begalai orang terang dengan bulu. Jik cik hang dulu. Kau jika tenang. Ya tahu. Nanti jik mamak telefon Pak Pun. Yo Pak Pun bang bocah kajik sunat.